Jom teman saya masak dan makan kondok Rambo. Mula-mula saya masuk dulu kondok Rambo ni, panaskan minyak dulu. Bila minyak dah panas, masuk satu persatu kondok Rambo dengan api sederhana sampai ke perangan. Dah masak, toskan kondok Rambo. Jom makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tada! Dia dalam ni Rambo. Tengok macam ni. Kondok Rambo. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak kena sarik. Panas. Sayang. Tak kena ni. Cepat cheese. Makan kat atas jadi tak kena lagi cepat cheese Doh dia sedap. Cheese dia tu tak masin sangat. Just nice. Anak-anak saya suka makan. Ni kali keberapa dah saya beli. Dari satu paket ni dia ada 2 kilo. Saya beli yang ni punya. Okey lah. Untuk anak-anak makan. Untuk saya makan sekali. Warna-warni. Lah. Ada setengah tu cheese dia masin sangat. Ni cheese dia tu just nice je. Tak masin sangat. Saya tak suka sangat masin. Ni just nice je. Sendiri lah ni. Nak makan? Tengok je. Ada lalu dekat media sosial ni. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.